Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya Menteri Besar Selangor Akur, Tita Sultan Syarafuddin melarang ternakan babi. Kerajaan Selangor akur dengan Tita Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah yang tidak memperkenankan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah dengan larangan sepenuhnya ini akan membuatkan ada negeri sebenarnya yang bersedia juga untuk menerima penternakan babi tersebut? Ini pun menjadi tanda tanya. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pihaknya mengambil maklum titah baginda dan akan melaksanakannya sebaik mungkin. Kata Amiruddin, saya ambil maklum dan akan melaksanakannya sebaik mungkin. Katanya ringkas, ketika ditemui selepas melancarkan majlis penyerahan kit dan permit Bazar Ramadan Majlis Bandaraya Shah Alam di Pusat Convention MBSA, lapor utusan di Shah Alam. Semalam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah bertitah melarang pembukaan penternakan babi di Selangor. Baginda bertitah haiwan tersebut dikenal pasti menyebabkan pencemaran alam sekitar serta pencemaran udara yang ketara akibat bau busuk serta berpotensi mencemarkan sumber air sungai melalui pelepasan sisa kumpahan. Sebagai contoh, cadangan untuk menjalankan penternakan babi di Bukit Tagar, Hulu Selangor adalah tidak wajar. Memandangkan kawasan itu merupakan penempatan majoriti orang Melayu dan melibatkan tanah felda. Sekaligus dijangka menerima bantahan penduduk tempatan titah baginda. Tindakan baginda menyuarakan pandangan ataupun keputusan ini disambut baik oleh ramai penduduk Malaysia. Sekarang, di manakah penternakan babi ini pula akan ditempatkan? Adakah negeri-negeri lain juga akan menuntut benda yang sama? Saya rasa perkara ini mungkin akan menular di tempat yang lain. Bagaimanapun, kita harapkan isu ladang babi ini selesai dengan titah Sultan Selangor ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ingin perkenalkan kepada anda semua, ini ialah terapi imun Transofactor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi kuat untuk menghapuskan akar penyakit tersebut. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini bukan ubat, tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dia menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit itu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar kepada anda semua untuk penyelesaian masalah kesihatan anda. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Terima kasih. Salam sejahtera. Azam Baki akhirnya tak tahan lagi dan seakan-akan mengamuk apabila banyak pendedahan yang kurang benar, tidak tepat didedahkan. Terkini, apabila Bloomberg mengeluarkan
kenyataan ataupun laporan. Kononnya Azam Baki mempunyai saham yang banyak, sehingga menimbulkan pelbagai polemik semasa. Sehingga ada yang paksa Anwar Ibrahim suruh Azam Baki letak jawatan atau dihentikan kontrak. Akhirnya, Azam Baki tampil menyatakan pendirian dan pengakuan terkini. Ini pengakuan terkini Azam Baki berkait dengan saham yang dikeluarkan, didedahkan oleh Bloomberg. Kata Azam Baki, mari kita berhadapan di mahkamah. Azam Baki serah surat tuntutan kepada Bloomberg. Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki dijadwal akan menyerahkan surat tuntutan kepada agensi media Bloomberg esok. Menurutnya, surat tersebut akan diserahkan melalui peguamnya, sama ada melalui biro agensi itu di Malaysia atau di Amerika Serikat. Esok peguam saya akan menghantar surat tuntutan tersebut. Saya benar-benar serius tentang perkara ini. Mari kita berhadapan dengan mahkamah, katanya ketika sidang media khas di Ibu Pejabat SPRM melapor Awani pada Rabu. Azam turut menafikan dakwaan Bloomberg bahawa beliau enggan menjawab pertanyaan mengenai dakwaan pemilikan 17.7 juta saham Velocity Capital Partners Berhad yang dianggarkan bernilai hampir RM800,000. Azam Baki menjelaskan pihaknya telah membalas soalan dari Bloomberg pada 14 Januari lalu. Mereka ada menghantar email kepada saya untuk beberapa pertanyaan. Kemudian, saya telah membalas email tersebut. Namun, apabila mereka beranggapan bahawa kami tidak membalas, itu adalah sangat salah, kata Azam Baki lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini betul-betul mengejutkan kita semua. Apa yang penting sekarang ialah tindakan seterusnya akan menentukan sejauh mana SPRM serius. Kerana pendapat saya, mungkinkah Azam Baki ini sebenarnya sedang diserang oleh VVVVIP? Cuba kamu fikir secara logik lah kan. Azam Baki sekarang aktif dalam memerangi rasuah. Orang yang kena tangkap pula orang-orang yang besar. Adakah kemungkinan semuanya ini adalah satu plot semata-mata untuk menumbangkan Azam Baki? Adakah ini semua hanya satu plot untuk menghapuskan Azam Baki supaya VVIP tidak akan ditangkap lagi? Dan adakah VVIP ini mahukan orang mereka yang naik di SPRM yang penakut, pengecut, tidak berani menyerang mereka? Karena sekarang ini saya nampak banyak sekali tangkapan-tangkapan jerung besar dilakukan oleh Azam Baki. Adakah tindakan mereka ini mahu merencatkan keberanian SPRM sekarang? Fikir-fikirkannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.